Menariknya, saya rasa saya satu-satunya dalam dunia Allah Ta'ala yang luas terbentang di mana pada ini. Allahuakbar. Orang yang tak putih menyanyi, tak boleh menyanyi, ada album. Sebelum pergi jauh, saya nak betulkan satu, bukan betulkan lah, nak perjelaskan satu yang Suib baca tadi. Yang segala macam tadi tu. Apa tadi tu? Penulis, pengarah semua. Ada penyanyi. Sebenarnya saya bukan penyanyi dan saya memang sampai ini saya tak reti nak menyanyi pun. Tetapi menariknya, saya rasa saya satu-satunya dalam dunia Allah Ta'ala yang luas terbentang di mana pada ini. Allahuakbar. Orang yang tak putih menyanyi, tak boleh menyanyi, ada album. Macam mana boleh ada album? 10 lagu dalam album tu. Ini nak cerita. Ada di antara kita beria-ria nak menyanyi. Sampai sudah tak dapat peluang. Betul ada. Saya beria-ria menolak tapi dipaksa menyanyi. Secara tak sengaja benda tu. Ya, 1992. Nak terbit lagu-lagu raya. Okey. Sony Music offer saya satu album bersama dengan Ahmad Busu. Okey. Abang Mat Deris. Ahmad Busu kan. Iyalah. Ada lagu raya. Yang lagu dari sebuah desa. Ya, Berbekal beg tua lagu raya. Ya. Dan semua Menuju tu Kota Raya. lirik saya buat di studio on the spot semua. Lagu tu legend. Dia hanya main dekat radio Johor je. Ya. Lagu Ahmad Busu tu. Okey.